Yang ketiga, adakah menyentuh anjing dengan sengaja tanpa keperluan dikira seperti menyentuh najis dan hukumnya haram? Apakah pendapat Malik dalam isu sentuh anjing dengan sengaja? Sentuh dengan sengaja tanpa keperluan. Bagi orang yang kata najis, anjing ni najis, tak boleh lah. Bagi yang kata tidak najis, boleh. Tak ada apa dari segi hukumnya, tidak najis. Macam Malik, tak ada keperluan saja sentuh, tidak najis. Imam Bukhari pun macam tu juga. Imam Bukhari pun macam tu juga. Cuma yang kita nak sentuh tu buat apa? Nak sentuh tu buat apa? Tak ada keperluan. Kalau ada keperluan ataupun tersentuh, ialah tempat kita ni dia tak banyak anjing, kita pun tak berapa mengalami masalah lah. Tapi setengah-setengah tempat tu anjing ni ramai sangat, banyak sangat, dia akan kena kita lah main-main gitu. Jadi ini sebenarnya tanpa keperluan pun hukumnya boleh, sebab ia tidak najis, seperti kita sentuh benda lain. Tapi soalnya sentuh apa kalau majlis-majlis itu tak sesuai macam tu, tak sesuai, tak perlu. Ada majlis khusus pula, itu tak perlu. Ya ada unsur lain, mungkin ada unsur lain. Kita kira yang asal lah, yang berkait dengan hukum. Hukum ni kebanyakannya dia ada keperluan. Dalam Islam dia tidak saja apa-apa pun, dia ada keperluan. Bila ada keperluan, tak nanti orang lain, Nabi sendiri pun sudah sebut dah tentang anjing ni. Boleh untuk jaga tanaman, untuk jaga binatang-binatang ternakan kita dan lain-lain, memang dia sebut dalam hadis. Jelas itu. Boleh kita buat berburu, itu dalam Quran sendiri ada. Jadi kalau kita kata tak boleh, jadi macam apa ni orang kata, terlalu takut sangat, takut sangat dengan ini pun tak kena juga sebenarnya. Sebab dalam Quran dia sebut boleh buat berburu. Jadi bila berburu, mesti anjing itu sentuh binatang buruan kita. Dan bahkan kalau dia mati, kita tak sempat sembelih pun halal makan. Sampai macam tu sekali kelebihannya. Jika perlu macam tu, eloklah, bagus. Tapi kalau tak perlu, nak buat apa?